Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat. Terima kasih kepada rakan-rakan pensyarah atas komitmen dan kehadiran pada taklimat ataupun kita panggil bengkel praktikum meja bahasa Melayu. Biasanya kita buat dalam bentuk bersemuka, cuma disebabkan kita nak lebih fleksibel atas perbincangan dengan pihak pentadbir, masa lebih fleksibel, kita buat secara meet dan kita dapat buat rakaman, dan rakaman ni dapat dilihat untuk hari-hari seterusnya lah, untuk rujukan. Baik, untuk bengkel ni pertama dimulakan dengan bengkel di SKP. Seterusnya akan ada slot berkaitan dengan kriteria untuk kita calonkan pelajar cemerlang, dan seterusnya slot untuk RPH, pembinaan RPH Bahasa Melayu. Slot di SKP ni bermula jam macam sekarang jam 9.10. Seterusnya slot pelajar cemerlang pukul 10 hingga pukul 11, dan slot RPH pukul 11 hingga pukul 12. Okey. Kita teruskan dulu dengan slot di SKP ya. Di SKP kita lihat dulu. Pertama di SKP yang saya rujuk ni, kita ada sampai tahun 5, tapi yang saya rujuk ni adalah di SKP tahun 2. Di SKP tahun 2 ada sedikit saja perbezaan dia. Cuma dalam di SKP ni tak adalah saya terangkan sepenuhnya. Saya ambil kepada perkara-perkara penting sahaja kat sini. Yang pertama berkaitan di SKP. Di SKP ni telah dibina untuk memodulkan, saya panggil memodulkan, ataupun mewujudkan satu modul bagi pembelajaran kemahiran mendengar bertutur, kemahiran menulis, membaca, seterusnya aspek seni bahasa, dan akhir sekali aspek tata bahasa. Dia ada modul-modul dia. Kemahiran mendengar bertutur, bagaimana modul dia? Kemahiran membaca, bagaimana modul dia? Kemahiran menulis, bagaimana modul dia? Seni bahasa, dan seterusnya aspek tata bahasa lah. Kalau kita tengok kat sini contoh, ni tahun 2. Saya bukakan sikit gambaran dia. Okey. Ya, banyak penerangan di awal ni. Cuma yang penting yang saya nak tunjukkan sini, kita tengok kepada ni. Yang dikatakan bentuk modular. Kalau kita baca di awal penerangan dia ni, dia ada maklumkan di SKP ni berbentuk modular. Yang mana modul tu merujuk kepada dia dah perincikan ataupun dia dah fokuskan untuk modul kemahiran mendengar dan bertutur, apa perincian yang perlu murid tahu dalam kelas. Yang ni lah, kita tak terkeluar daripada apa yang murid perlu tahu ni. SK dia ada 2, SP dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian diikuti dengan standard prestasi. Okey. Cuma perlu difahami kat sini, standard prestasi ni ataupun yang selalu dirujuk sebagai tahap penguasaan ni, dia merupakan satu kita panggil tahap penguasaan yang kita rumuskan setelah satu tempoh semester, satu tempoh penggal. Contohnya, bagaimana kita nak tetapkan TP ni selepas satu tempoh penggal pertengahan tahun, barulah kita tetapkan TP. Bagaimana nak tetapkan? Hasil daripada perekodan PBD kita setiap kali kita mengajar di kelas. Dia berbeza sikit dengan mata pelajaran lain. Biasanya mata pelajaran lain dia tetapkan TP di sebelah ni, terus ada di sebelah SP ni, terus ada TP. Tapi bahasa Melayu dia tetapkan di bawah ni. Kalau kita rujuk kepada di bawah ni, apa yang dinyatakan, benda ni sama je ni. Benda ni sama, ayat dia sama. Yang beza dia tahap sangat terhad, tahap terhad, tahap memuaskan, tahap kukuh, tahap terperinci, dan akhir sekali. Jadi maksud dia di sini, guru-guru perlu, guru dan murid perlu mempelajari ni lah, semua aspek ni, kemudian barulah ditetapkan TP ni. Okey, ini untuk modul kemahiran mendengar dan bertutur.
Kemudian kalau kita tengok kepada seterusnya, kemahiran membaca, yang mana dia ada 3 SK dan 3 SK dan dia ada SP dia 1, 2, 3, 4. Ada 4 SP. Dan disusuli dengan standard prestasi dia. Kita tetapkan tahap penguasaan dia kat sinilah. Sama juga ayat yang digunakan ni sama. Bila kita rujuk kepada ayat yang digunakan ni sama, terujuk yang ni dia menunjukkan contoh lah kat sini. Mengenal pasti kandungan teks, bahan sastra dan bahan bukan sastra serta mempersembahkan karya sastra pada tahap sangat terhad. Contohnya kat situ. Maksudnya untuk satu saja murid tu dah kena belajar sampai sini dah ni, petikan bukan sastra ni. Kita tak boleh rujuk SP ni tahap 1. Kita tak boleh rujuk. Maksudnya kita kena ajar dulu semua ni, barulah kita boleh tetapkan tahap ini. Itu maksud dia dalam BM lah. Dia berbeza sikit dalam mata pelajaran lain. Yang saya fahamkan, kalau mata pelajaran lain, selepas SK, selepas SP, dia ada TP kat sini. Dia tetapkan TP di sebelah kiri dia terus. Tapi bahasa Melayu ni, kita bukan bergantung kepada apa yang kita ajar ni. Kita bergantung kepada, kita berdasarkan kepada kemahiran kita. Habis satu pusingan, satu gelungan kemahiran yang kita ajar ni, beberapa golongan lah sebenarnya. Satu penggal, barulah kita tengok berapa TP yang kita dapat beri kepada murid-murid kita. Seterusnya, kemahiran menulis. Kemahiran menulis dalam bahasa Melayu ni dia ada 3 SK dia. SK ni saya singkatkan daripada kataan asal dia, standard kandungan lah. Saya gunakan singkatan SK. Okay. Dia ada 3 SK dan standard pembelajaran dia, kalau kita tengok sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemahiran menulis ni ada 7 SP dia. Okey, seterusnya. Seterusnya sama juga, dia ada standard prestasi di sini dan juga ada tahap penguasaan sebelah ni. Seterusnya, kalau kita tengok dalam DSKP Bahasa Melayu ni, dia dah tak tulis dah kemahiran, dia tulis aspek seni bahasa. Ini berkaitan dengan kita panggil ilmu ataupun kandungan. Tadi kita ajar kemahiran. Yang ini ada aspek-aspek ilmu ataupun kita istilahkan dia sebagai kandungan lah. Apa yang kita nak ajar sebenarnya. Tadi apa kemahiran yang kita nak mahirkan ataupun kita nak ajar kepada murid-murid kita. Jadi apa ilmu yang kita nak ajar kepada murid-murid kita. Tapi kalau kita lihat sini, ilmu ni sebenarnya diajar seiring dengan kemahiran. Bukannya kita ajar ilmu ni, contohnya seni bahasa, ajar simpulan bahasa, kita bagi ceramah tentang simpulan bahasa macam tu. Bukan, kita tak nak kita panggil siswa guru kita, pelajar-pelajar kita ajar macam tu di sekolah. Tapi kita ajar bersama dengan kemahiran bahasa. Seni bahasa ni digunakan untuk mengukuhkan kemahiran bahasa dia. Kalau kita tengok sini, simpulan bahasa, kita gunakan dalam kemahiran mendengar bertutur. Bagaimana dia mendengar simpulan bahasa dan dia tuturkan simpulan bahasa tu dalam bentuk penggunaan yang sebenar. Bukannya kita nak murid-murid kita tu jadi cikgu, dia terangkan ini simpulan bahasa, apa maksud dia simpulan bahasa, ada berapa jenis dan sebagainya. Sampai habis kelas, kita tak naklah macam tu. Kita nak dia berlaku dalam kemahiran bahasa kita. Itu 4 kemahiran tadi. Okey, seterusnya, kalau kita tengok sini, untuk standard kandungan dia ada 1, 2, 3 dan standard pembelajaran dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan dalam aspek seni bahasa ni, dia tak ada standard prestasi. Yang mana standard prestasi dia tu ataupun tahap penguasaan dia tu, kita boleh rujuk kepada kemahiran-kemahiran yang kita gabung jalin dengan aspek seni bahasa ni. Sama juga dengan aspek tata bahasa. Aspek tata bahasa pun sama juga. Kalau kita tengok sini, dia tiada juga standard prestasi tu, tak ada. Ni glosari lah, glosari kepada istilah-istilah selepas daripada penerangan aspek tata bahasa ni. Kalau kita tengok aspek tata bahasa, dia ada SK dia 1, 2, 3,
Dan dia ada SP dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agak banyak lah untuk standard, untuk aspek tata bahasa. Okey, sama juga dengan aspek seni bahasa tadi. Aspek tata bahasa ni bukannya diajar, kita tak nak murid kita ajar seperti mana yang berlaku di peringkat tinggi lah. Contohnya pembelajaran di universiti, kita dengar ataupun murid-murid kita tu mengajar je aspek tata bahasa ni. Kata kerja transitif, kata kerja tak transitif dan sebagainya. Tapi kita nak pelajar-pelajar kita ni menggunakan ilmu ni untuk murid tu terapkan dalam kemahiran. Biasanya kita guna dalam kemahiran menulis lah, aspek tata bahasa ni, kemahiran menulis. Bagaimana dia gunakan kata nama tu, tapi bukannya dia catat kata nama adalah kata untuk merujuk pada nama, boleh berdiri sebagai objek. Bukan kita nak macam tu, tapi dia gunakan kata nama tu. Contohnya ayah, bina ayat, tulis ayat daripada perkataan kata nama ayah. Jadi murid-murid tu dapat menggunakan aspek tata bahasa tu dalam kemahiran menulis. Kita mesti gabung jalin dengan kemahiran menulis. Tapi ilmu bahasa Melayu ni kena ada lah. Ilmu bahasa Melayu ni dia ada dua ni. Satu tata bahasa, satu lagi seni bahasa. Dan sama juga standard prestasi tak ada dalam aspek tata bahasa ni. Tapi kita boleh rujuk kepada seni bahasa yang kita gabung jalinkan. Kalau kita gabung jalinkan dengan kemahiran menulislah. Dan kalau kita lihat sendiri pun dalam DSKP ni, kemahiran menulis banyak berkaitan dengan aspek tata bahasa ni. Okey, saya terus kepada penerangan seterusnya. Kalau ada pertanyaan ataupun perkongsian, rakan-rakan pensyarah boleh komen terus ataupun ajukan terus. Saya tengok kejap. Okey, saya tunjuk kepada kebat, kebat kat sini. Ada unsur kebat juga kat sini. Berkaitan dengan definisi kebat. Okey, yang ni kita boleh rujuk sendirilah dalam DSKP. Cuma apa yang saya nak tekankan ataupun saya nak fokuskan di sini, cara aplikasi kebat. Kalau sini dia tunjukkan tahap pemikiran kebat, yang mana dia bermula dengan tahap 3 kat sini. Mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Ini domain dia lah. Yang bawah ni dia ada bermula dengan pengetahuan, memahami, mengetahui, memahami, tak silap saja. Kemudian mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey, ini domain-domain dia. Cuma apa yang ditekankan di sini, bagaimana cara aplikasi kebat ni diterangkan boleh diaplikasikan dalam bilik belajar melalui aktiviti. Sebab tu dalam bengkel PBD Bahasa Melayu, kebat ni sebenarnya ada dalam aktiviti. Ditekankan dalam aktiviti. Kita tak serlahkan dia dalam mana-mana bahagian lain, tapi kita serlahkan dia dalam aktiviti kebat ni. Okey. Kemudian dalam DSKP juga ada pendekatan tematik ni. Pendekatan tematik ni maksudnya yang inilah, dia berbeza sikit dengan praktikum bertema. Praktikum bertema kita fokuskan kepada aspek-aspek tertentu waktu kita bimbing pelajar-pelajar kita. Tapi dalam DSKP ni berkaitan dengan topik ataupun tema yang kita nak ajar. Kalau kesihatan dan kebersihan, kita tajuk tema dia berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan lah. Tajuk dia ada banyak pula bawah ni. Tapi pada kesihatan dan kebersihan ni mungkin kita ajar kemahiran mendengar bertutur, mungkin juga kita ajar kemahiran membaca, mungkin juga kita ajar kemahiran menulis. Okey. Ini tema dia lah. Kemudian kita ada juga elemen merentas kurikulum dalam DSKP ni, yang memberi maksud kepada elemen-elemen ataupun bidang-bidang yang di luar daripada bahasa Melayu itu sendiri. Kalau kita tengok bahasa Melayu, dia ada beberapa perkara. Pertama, kita nak latih kepada kemahiran berbahasa itu sendiri.
iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis tu. Dan dua lagi ilmu iaitu ilmu seni bahasa dan ilmu tata bahasa. Di samping tu kita masukkan juga elemen-elemen berentas daripada bidang bahasa Melayu ni. Keusahawanan, patriotik, sains, teknologi, nilai, kelestarian dan sebagainya lah di sini. Okey, saya masuk kepada topik yang penting lah kat sini. Kalau kita tengok kepada topik yang penting, saya buat singkatan macam ni. Ini yang perlu, sebenarnya yang perlu difahami oleh pelajar-pelajar kita waktu menggunakan DSKP ni sendiri. Yang ni tahun 2, tahun 2, tapi tak banyaklah perbezaan dia. Saya terus ambil kepada SP. SP tahun 2. Okey, kalau kita tengok sini, SP tahun 2 bermula dengan 1.1.1 ni, iaitu mendengar dan bertutur. Pada kemahiran mendengar dan bertutur, apa yang murid perlu tahu. MPT ni yang saya singkatkan kepada ayat murid perlu tahu. Frasa lah, frasa murid perlu tahu apa sebenarnya. Daripada 1.1.1. Jadi singkatan dia di sini, kalau kita baca kepada keseluruhan dia, banyaklah dia tulis. Mendengar, mengecam, memahami, menyebut dengan betul dan tepat. Yang mana dia peringkatkan lagi kandungan dia ni, iaitu frasa. Kemudian bila dah dapat frasa, pergi ke ayat tunggal, kepada ayat majmuk. Cuma kita nak tengok kepada kata kerja. Apa yang murid perlu tahu sebenarnya? D maksudnya murid perlu tahu dengar. Maksudnya murid dapat dengar. Bukan dengar saja. Selepas dengar tu, murid dapat see. Maksudnya dia cam. Kemudian selepas dia cam, murid dapat faham. Selepas faham, murid dapat sebut. Maksudnya apa? Maksudnya dalam PDP, guru pelajar-pelajar kita lah, pada hari itu, dia mesti ada aktiviti ni. Yang mana murid tu dengar. Lepas dengar, murid tu dapat cam perkataan, frasa ke, ayat tunggal ke, ayat majmuk ke. Kemudian murid dapat faham frasa tu. Kemudian murid dapat sebut. Sebut sini maksudnya disebut semula. Sebab kita melihat kepada aspek aras yang paling rendah sini. Dia dengar, dia cam, dia faham dan dia dapat sebut semula. Dia cam sebutan tu, dia dapat sebut semula. Kadang-kadang murid-murid ni dia cam sebutan. Kita suruh dia pilih, dia tunjuk, dia dapat tunjuk. Tapi cara dia sebut tu mungkin ada masalah. Jadi ini aktiviti yang perlu ada. Kalau dia gunakan SP 1.1.1 ni lah. Okay, aktiviti-aktiviti yang kena ada. Cuma pemeringkatan aktiviti ni, kita lihat kepada aras murid. Mungkin ada tahap murid dia dapat dengar dengan cam sahaja. Dia masih tak dapat sebut. Tengok pemeringkatan lah. Mungkin dia dah dapat cam, dah dapat faham. Kita tengok kepada aras murid tu sendiri. Kalau saya pergi ke post sebelum ni, pada murid-murid tahun 1, mungkin nak dapat faham tu agak sukar untuk lalui fasa ni. Mungkin dia dapat cam dulu. Sama juga kalau kita tengok kepada ilmu yang dipelajari. Tapi kita taklah tekankan tentang apa tu frasa, apa tu ayat tunggal. Tapi kita nak mereka sebut dulu frasa. Frasa ni agak pendek lah. Biasanya satu ataupun boleh lebih daripada satu perkataan frasa. Bila ayat tunggal ni, dia dah jadi rangkaian kata. Dia kalau murid-murid yang asas mendengar bertutur ni mungkin agak sukar mereka sebut. Tapi bila mereka dah dapat sebut ayat tunggal, kita beralih kepada ayat majmuk, ayat-ayat yang agak kompleks, yang lebih kompleks lagi. Okey, untuk mereka cam, untuk mereka faham, untuk mereka sebut semula tu, mungkin ada cabaran dia kat sinilah. Maksudnya dia ada pemeringkatan di sini dan juga pemeringkatan di sini, di atas ni. Okey. Seterusnya, kita tengok pula kepada 1.1.2, yang mana apa aktiviti yang perlu sebenarnya murid tu buat. Yang saya highlightkan murid perlu buat ni maksudnya lebih daripada 70% PDP guru pada hari itu mesti menjurus kepada perkara ni, iaitu adanya aktiviti dengar, kemudian adanya aktiviti untuk murid tu dengar untuk faham, dan ada juga aktiviti untuk murid tu dengar dan beri respon.
Beri respon ni dia berbeza dengan sebut tadi. Sebut tadi dia hanya cam, dia sebut balik. Respon ni dia dah lalui faham dan dia respon balik. Respon tu mungkin dia dah guna sedikit ayat dia sendiri. Kalau kita tengok sini pun dia dah ada soalan-soalan, dia dah berbentuk macam ni lah. Dia tak macam tadi. Kalau tadi kita tengok dia lebih kepada maklumat saja. Frasa, ayat tunggal, ayat majmuk kita sebut semula. Tapi kalau yang ini dia dah suruh, dia dah minta murid kita tu respon terhadap soalan. Mungkin ada soalan tertutup, soalan terbuka, suruhan, pesanan dan permintaan. Dia dah makin sukar lah, arah dia dah makin sukar kat sini. Okey, tapi apa yang perlu ada pada SP 1.1.1 ni adalah aktiviti-aktiviti dengar, faham dan dia dapat respon. Yang mana dia menjurus kepada kemahiran fokus kita, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, kalau murid kita pilih pula 1.1.3, yang mana 1.1.3 ni saya singkatkan kataan di sini ialah dengar, kemudian tafsir, kemudian respon. Dia ada aktiviti dengar, tafsir dan respon. Tafsir ni dia dah melibatkan perkara-perkara tersirat. Berbeza dengan faham. Faham tadi dia faham apa maklumat tu, tapi tafsir ni dia dah melibatkan perkara tersirat, tapi tak dinyatakan tersirat sinilah. Tapi dia mesti ada aktiviti dengar, tafsir balik apa yang didengar dan dia mesti memberi respon. Dan kalau kita tengok sini, soalan dia dah fokuskan kepada soalan bercapah. Maksudnya soalan tu dia taklah tanya ya atau tidak sahaja. Maksudnya murid tu boleh respon dalam bentuk yang lebih luas. Dan dia juga mesti respon terhadap pesanan. Pesanan yang diberikan kepadanya, dia memberi respon. Perlu ada aktiviti-aktiviti macam ni lah. Okey. Seterusnya 1.2.1, yang mana apa murid perlu tahu di situ ialah tutur dan jelaskan sesuatu. Tutur untuk jelaskan sesuatu secara bertata susila mengikut konteks. Kalau pelajar kita guna SP 1.2.1 ni, dalam kelas dia mesti ada aktiviti tutur ni. Tutur untuk jelaskan sesuatu secara tata susila mengikut konteks. Pemberatan dia di sinilah. Pemberatan dia di sini. Kita dah mungkin adalah aktiviti yang kita buat untuk cam. Tapi pemberatan dia kita tengok di sini sebenarnya. Dia bukan untuk cam dah. Dia bukan untuk sebut saja. Kalau sini kita tengok yang pertama tadi, DCFS ni, dengar, cam, faham dan sebut ni, dia berbeza dengan ni. Dia ni kalau dia sebut tu bukan dia sebut semula perkataan yang didengar, tetapi dia tutur untuk jelaskan sesuatu. Mungkin dia lihat daripada gambar, dia bertutur untuk jelaskan sesuatu perkara yang dilihat tu. Ataupun dia dengar, kita letakkan gambar dan kita minta murid ataupun audio perdengarkan gambar tu, kemudian kita minta pula murid jelaskan sesuatu daripada apa yang dilihat, apa yang didengar. Dia mesti ada aktiviti macam ni lah. Dan secara bertata susila mengikut konteks. Okey, seterusnya 1.2.2, yang mana murid tu perlu tutur, kemudian jelaskan maklumat, kemudian SS. SS ni memberi maksud kepada tersurat dan tersirat. Dia bukan jelaskan kalau dia dengar saja, kita bagi gambar, kemudian kita buat audio, gambar tentang seorang murid sedang membantu kawan dia, contohnya. Kita minta murid tu jelaskan maklumat, mungkin pada peringkat pertama secara tersurat, peringkat kedua secara tersirat. Tersirat dia mungkin boleh memupuk perpaduan negara dan sebagainya. Tapi kita tengok pada aras murid-murid lah. Tersirat tu taklah tersirat seperti mana yang kita faham. Tersirat kita baca petikan panjang dan apa maksud tersirat dia. Tersirat pada aras murid-murid sekolah rendah ni sendiri. Kadang-kadang kalau kita tengok, kalau saya tengoklah pengalaman anak saya sendiri, kalau kita
saya sentuh perut dia. Anak saya ni agak sihat sikit. Sentuh perut dia, saya cakap, kuruslah Anas ni. Dia senyum. Dia senyum. Dia tahu maksud tersirat dia. Bukannya maksud dia kurus, tapi maksudnya dia terlebih sihat kat situ. Tapi kita lihat kepada tersirat pada aras dia. Tapi benda ni tak ada masalah, sebab dalam buku teks tu dia dah susun petikan-petikan yang merujuk kepada aras-aras sekolah rendah tu sendiri. Okey, itu untuk kemahiran mendengar dan bertutur. Terlihat pula kepada kemahiran dua ni. Ini kita boleh bagi latihan juga kepada pelajar-pelajar kita sebenarnya, supaya mereka mahir dengan nombor-nombor yang ada dalam DSKP ni. Kalau dua ni merujuk kepada membaca. Okey, kita tengok kepada 2.1.1 ni, apa fokus, apa murid perlu tahu ataupun apa aktiviti yang perlu ada dalam kelas kalau kita guna SP 2.1.2 ni, iaitu baca, ni saya singkatkan, baca apa? Baca perkataan, baca ayat, baca perenggan, baca petikan. Sebenarnya aktiviti dia baca lah, cuma ni pemeringkatan dia, BP, APP. Tak semuanya dia perlu buat. Dia perlu buat B, baca ni. Tapi untuk pertama, dia boleh buat baca perkataan. Kemudian baca apa? Baca ayat. Kemudian pemeringkatan dia dah dapat baca ayat, baca perenggan, dan seterusnya baca petikan. Cuma untuk perkataan ni, biasanya murid-murid yang kita tengok, murid-murid orang asli, biasanya yang ni pun kita kena maklumkan juga kepada pelajar-pelajar kita, dia ada suku kata sebenarnya. Kita panggil apa? Baca mengikut bunyi suku kata tu sendiri. Kita dapat kesan daripada intervensi yang kita buat di beberapa sekolah sebelum ni. Murid-murid orang asli ni, perkataan dia hafal, tapi bila kita minta mereka sebut per, contohnya, mereka tak dapat sebut. Maksudnya ejaan, worker dengan konsonan, sambungan tu, mereka tak mahir benda tu. Kemahiran tu mereka tak mahir. Menyebabkan apa? Implikasi dia, ada perkataan-perkataan yang kompleks. Contohnya, perkataan kompleks tu sendiri, mereka ada masalah. Sebab mereka tak pernah dengar dan tak pernah tengok perkataan-perkataan macam ni. Signifikan, contohnya perkataan-perkataan arah tinggi lah. Ataupun perkataan-perkataan yang baharu. Badani mungkin mereka dah dengar. Tapi perkataan-perkataan yang mereka belum dengar, walaupun kita tengok, mereka dah dapat baca, tapi sebenarnya mereka hafal perkataan tu. Mereka dapat tengok bentuk perkataan, mereka dapat sebut. Tapi kalau suruh mengeja, mungkin mereka ada masalah kat situ. Okey, untuk perkataan ni, kita boleh fokuskan juga kepada aktiviti membaca ni, bagaimana mereka membaca suku kata tu sendiri sebelum membentuk perkataan. Bila dah dapat membentuk perkataan, kita terus kepada ayat, perenggan dan petikan. Okey, jadi 70% aktiviti PDP pelajar kita pada waktu tu adalah menjurus kepada membaca ni lah. Membaca. Okey. Tapi dia boleh gabung jalin. Tak semestinya kita cakap, mesti membaca. Senyap je murid tu membaca ataupun membaca dengan kuat. Baca je. Tak semestinya 100% membaca. Sebab kemahiran bahasa ni, nak tak nak kita mesti libatkan juga, gabung jalinkan juga dengan kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran menulis dan sebagainya. Cuma kita nak fokuskan 70% ke atas aktiviti yang dirancang oleh pelajar-pelajar kita adalah aktiviti membaca. Seterusnya 2.1.2 yang mana singkatan dia B, masih lagi baca, tapi dia dah naik kepada satu tahap yang mana dia baca untuk dia faham. Faham apa? Faham perkataan, ayat, perenggan dan petikan. Kalau kita tengok sini, beza dia, sini dia baca dengan sebutan betul intonasi, dia tak ada aspek faham. Maksudnya dia boleh baca dengan kuat, ada aktiviti baca dengan kuat, tak bolehlah buat aktiviti baca dengan senyap sebab kita tak tahu intonasi dia macam mana dan sebagainya. Kalau yang ini dia boleh dah dua-dua, baca dengan kuat, baca dengan dalam bentuk yang senyap lah, untuk apa? Untuk aktiviti murid tu memahami sendiri.
Yang mana dia dapat baca dan faham perkataan, ayat, perenggan dan petikan. Okey. Kadang-kadang kita minta murid tu baca. Kemudian tak nak untuk mereka faham apa yang mereka baca tu, kita minta mereka tulis. Ada aktiviti macam tu. Okey, tak ada masalah gabung jalin dengan aktiviti menulis. Menulis, kemudian kita kena minta balik murid tu baca apa yang mereka tulis tu. Jadi kemahiran fokus kita pada waktu tu menjuruslah kepada kemahiran membaca tu sendiri. Okey, seterusnya 2.2.1 iaitu baca, faham dan kenal pasti. Dia mesti ada aktiviti baca dan memahami, dan satu lagi aktiviti mengenal pasti. Biasanya kita minta murid-murid tu menyenaraikan. Sebab dia kenal pasti apa yang dia baca, apa yang dia faham, dia kena senaraikan lah. Okay. Kosakata, isi tersurat, isi tersirat, idea utama, idea sampingan dan idea keseluruhan. Ni pemeringkatan ni. Tak semestinya semua kita ajar satu PDP tu semua ni. Kita boleh pilih antara 1 dan 2 ni saja, ataupun satu saja kita ambil pada hari tu. Tengok kepada aras pelajar-pelajar, murid-murid dalam kelas tersebut. Okey, seterusnya 2.3.1. Okey, kejap 2.3.1 baca, kenal pasti dan nyatakan nilai. Dia dah ada, kita panggil apa? Peringkat penilaian sebenarnya. Ada aktiviti. Yang ni kena ada dalam penulisan langkah dia, nanti kena ada aktiviti pada aras kognitif dia penilaian tu. Sebab dia dah ada satu, dia baca, dia kenal pasti, kemudian dia mesti nilai apa yang dia baca dan dia kenal pasti tu. Kena ada aktiviti macam tu. Kalau kita tengok sini, dia baca, dia kenal pasti dan dia nyatakan nilai berkaitan dengan bahan sastra dan bahan bukan sastra. Okey. Dia libatkan sini lagu kanak-kanak, cerita, pantun dan petikan. Okey. Ini aktiviti-aktiviti ataupun kita panggil apa murid perlu tahu dalam PDP kita pada hari tersebut. Kemudian 2.3.2 baca. Selepas baca, dia kena mempersembahkan. Saya buat singkatan macam ni. BPRSM. Makin sulit sebenarnya. Tapi terpulang pada pelajar-pelajar kita. Yang penting mereka dapat bina sendirilah sebenarnya singkatan-singkatan ni, supaya mereka tahu, okey, 2.3.1 maksudnya aktiviti fokus mereka adalah mereka ada aktiviti membaca dan mesti ada aktiviti mempersembahkan. Sebab itu yang murid perlu tahu dalam SP ni. Okey, baca dan persembahkan apa? Karya sastra dan bukan sastra dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Sama juga yang tadi ni lah, lagu kanak-kanak, cerita, pantun, petikan, bukan sastra. Dia berbeza dengan yang ni. Yang ni dia nilai. Dia tak adalah aktiviti. Kita tak fokus. Mungkin ada aktiviti persembahan tu, tapi kita tak fokus aktiviti tu. Kalau kita buat 2 langkah ataupun 1 langkah, 20 minit persembahan sahaja, dia dah terkeluar daripada 2.3.1 ni. Sebab kita nak dia lebih kepada kenal pasti dan nilai. Tapi kalau pelajar kita guna SP 2.3.2 ni, yang mana dia baca dan persembahkan, kita boleh buat aktiviti yang mana 15 minit ke atas tu ada aktiviti persembahan tu sendiri. Kalau lagu kanak-kanak ni tak adalah persembahan yang beria seperti perlunya, tapi kalau dapat sediakan tak ada masalah. Tapi dalam konteks PDP lah, dalam konteks dalam kelas, maksudnya berpada dengan dalam kelas tu sendiri persembahan tu. Okey, yang tu untuk kemahiran membaca. Kita terus kepada kemahiran menulis. Dalam bahasa Melayu ni sebenarnya empat kemahiran ni yang kita fokuskan. Yang kita nak apa murid perlu tahu tu sebenarnya. Okey, kemahiran menulis 3.1.1 SP dia agak banyak, berbeza dengan kemahiran mendengar bertutur dan membaca tadi. Masuk kepada kemahiran menulis, dia dah banyak aktiviti dia. Dia dah kemahiran yang sebenarnya kemahiran menulis ni kemahiran yang aras tinggi lah. Kemahiran, kalau kita panggil susunan kemahiran bahasa yang paling
asas kemahiran mendengar. Kemudian bertutur. Masuk kepada kemahiran menulis, dia dah masuk kepada kemahiran yang agak sukar sebenarnya. Okey, kita tengok sini 3.1.1 yang mana apa murid perlu tahu situ adalah tulis apa, sama juga dengan membaca tadi perkataan, ayat, perenggan dan petikan. Jadi perlu ada aktiviti ni lah, aktiviti tulis ni. Kemudian 3.2.1 yang mana aktiviti dia membina dan menulis. Kalau tadi dia tulis je. Tulis ni maksudnya dia tekap pun boleh. Dia tekap. Maksudnya dia tiru lah sebenarnya. Dia tiru, tulis. Tapi bila masuk kepada bina dan tulis ni, bina maksudnya dia dah kena ada satu aktiviti dia bina. Dengan bantuan, contohnya bina sepenuhnya ataupun bina dengan bantuan, ataupun dia bina, kita dah tulis satu ayat yang tak lengkap, kemudian kita minta dia bina balik ayat tu. Itu pun membina juga. Berbeza dengan yang ni dia tiru 100%. Yang ni dia dah ada aktiviti bina ayat sendiri. Tapi kita tengok pada aras dia lah. Kalau murid tu masalah, mungkin ada 2-3 perkataan saja kita minta mereka bina. Tapi kalau mereka dah boleh, kita boleh terus kepada bina perenggan tu sendiri. Kita tengok pada pemeringkatan ni lah. Mungkin kita dah tulis ayat, dia hanya masukkan beberapa perkataan saja untuk jadikan ayat tu lengkap, ataupun beberapa frasa saja. Ataupun kita dah bina perenggan, dia hanya masukkan beberapa ayat saja. Tapi kalau dah mahir, dia dah boleh tulis satu perenggan. Bina dan tulis. Okey, seterusnya 3.2.2 yang mana aktiviti dia adalah membina, menulis. Tengok sini, membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan tertumpu. Soalan tertumpu dan seterusnya soalan bercapah. Soalan tertumpu dan soalan bercapah. Maksudnya ada soalan yang berfokus lah, berfokus, soalan yang tidak memerlukan penerangan yang lebih lanjut. Seterusnya ada juga soalan yang perlukan penerangan yang lebih lanjut. Kat sini huraian lah. Okey, seterusnya 3.2.3 MC. Maksudnya aktiviti dia mestilah menyusun dan mencatat maklumat. Dalam kemahiran menulis juga mesti ada aktiviti menulis. Yang mana aktiviti menulis tu dia mesti susun maklumat, berkaitan maklumat lah. Susun maklumat. Kemudian dia mesti mencatat maklumat tu. Kalau kita tengok kepada yang ni, mungkin ada aktiviti selingan dia. Kita boleh gabung jalin. Bila dia baca dan dia boleh tuturkan. Maksudnya dia baca lah. Dia tengok dan dia baca balik maklumat tersebut. Kemudian untuk kita fokuskan kemahiran dia, lepas dia baca, dia mesti susun balik dan dia catat semula apa yang dia baca tadi. Tapi pemberatan aktiviti dia mestilah pada aktiviti dia susun dan dia catat maklumat tu. Okey, sambungan dia sini, maklumat yang bermakna tentang sesuatu perkara. Maksudnya maklumat, mungkin maklumat tu maklumat juga, tapi maklumat yang tak kena dengan apa topik yang dibincangkan pada PDP hari itu. Maksudnya maklumat yang betul lah di sini. Okey, seterusnya 3.2.4 yang mana dia mesti menulis sesuatu yang diimlakkan. Yang diimlakkan sini. Maksudnya dia ada aktiviti menulis kepada sesuatu yang diimlakkan lah. Sama ada yang diimlakkan tu perkataan ke, frasa ke, ayat ke. Kita nak aktiviti ni ada dalam PDP dia pada hari tersebut. Seterusnya 3.3.1 tulis. Sini saya tak tulis lagi singkatan dia. Menghasilkan penulisan naratif. Tulis naratif ni sebenarnya. B ni bukan naratif. Kemudian ST separa terkawal. Okey, maksudnya sini murid tu dah dapat tulis. Kalau penulisan naratif ni penulisan cerita lah. Cerita dia cerita tentang hari tu dia bangun pagi, ataupun cuti sekolah nanti dia cerita waktu cuti sekolah dia buat apa pagi tu, dia ikut ayah dia dan sebagainya. Kalau bukan naratif ni, cerita tentang kesan, faktor-faktor ke, kesan-kesan, kita panggil apa,
Kalau aras sekolah rendah ni berkaitan dengan karangan fakta ni, kesan-kesan membaca, kesan baik membaca. Lebih kurang macam itulah. Kalau naratif ni dia cerita. Okey. Secara separa terkawal. Separa terkawal ni maksudnya berdasarkan bantuan kita, dan mungkin juga mereka dapat bina sepenuhnya karangan tersebut. Okey, tapi kalau kita tengok sini dia dah hasilkan penulisan naratif, dan bukan naratif, sama ada naratif atau bukan naratif ni, dia dah satu kita panggil satu kemahiran yang tinggi lah sebenarnya. Okey, seterusnya 3.3.2, yang mana murid tu perlu, singkatan dia edit. E itu edit sebenarnya, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan. Maksudnya sini murid tu dapat betulkan semula. Bukan saja betulkan, dia dapat biasanya murid dapat tanda saja ini salah, tapi yang ni dia nak tengok yang salah dan dia mesti apa yang sepatutnya betul. Itu maksud dia mengedit dan memurnikan ni. Tapi kalau saya tengok kepada contoh-contoh aktiviti yang dibuat menggunakan mengedit dan ni, kejap ada panggilan sekejap. Hello. Assalamualaikum. Salam. Bolehkah yang diambil sekolah suku tu? Tak apalah, abang ni dulu lah. Abang ada taklimat je. Pak boleh tinggal kat mana tak ada? Tu dia betul buat ni. Tak apalah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita sambung yang tadi. Memurnikan ni. Ada aktiviti, maksudnya daripada penulisan murid dia tu, rakan dia menulis, dia pun lakukan aktiviti mengedit dan memurnikan. Tapi apa yang murid tu buat sebenarnya banyak yang dia murnikan. Beria lah maksudnya. Dia edit betul-betul, sampaikan yang betul pun dia edit balik. Yang tu yang kita kena perhatikan sebenarnya. Dan ada juga yang tanya, boleh ke aktiviti menulis sebelum ni diguna semula. Penulisan sebelum ni diguna semula untuk aktiviti mengedit dan memurnikan ni. Itu tak ada masalah, boleh lah. Yang ni atas kreativiti kita sendiri nanti. Mungkin kita ambil daripada petikan-petikan yang, contoh-contoh petikan yang memang dah sedia salah, daripada Lamas Sesawang semua kita ambil, ataupun kita boleh ambil daripada penulisan sebelum-sebelum ni yang murid-murid kelas tu buat, dan kita minta murid-murid tu murnikan semula. Okey, dari aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan kata. Dia tak masuklah sampai tahap kesalahan ayat, kesalahan penggunaan kata sahaja sini. Kalau kita tengok sini, dengan adanya aktiviti mengedit dan sebagainya ni, dia dah melibatkan aspek tata bahasa tadi. Sebab tu kita dapat gabung jalinkan waktu pelajar-pelajar kita guna SP aspek tata bahasa ni, dia boleh digabung jalinkan dengan yang ni lah, 3 kemahiran menulis ni sendiri. Okey, seterusnya. Habis kemahiran tadi, barulah masuk kepada aspek tata bahasa, iaitu ilmu bahasa Melayu ni sendiri. Ilmu bahasa Melayu ni ada 2. Satu seni bahasa berkaitan dengan kesusastraan, dalam aspek penuh luas dia lah. Tapi dalam DXKP ni dia panggil seni bahasa. Dan satu lagi ilmu dia iaitu aspek tata bahasa. Okey. Kalau kita tengok kepada aspek seni bahasa ni sendiri, yang pertama 4.1.1 ni bercerita menuturkan dialog dan yang mengandungi gaya bahasa yang indah. Okey. Seni bahasa dia situ adalah berkaitan dengan simpulan bahasa, bandingan semacam, perumpamaan. Itu seni-seni bahasa yang kita nak terapkan, kita nak ajar pada hari itu. Tapi
kemahiran bahasa tak dapat lari daripada, walaupun kita ajar seni bahasa, bukannya seni bahasa tu kemahiran bahasa, maksudnya kita ajar, kita daripada pelajar kita tu yang ajar murid. Tak, kita nak sebenarnya seni bahasa tu berlaku bersama dengan kemahiran bahasa, iaitu kemahiran bercerita ni, kemahiran bertutur lah sebenarnya. Kemahiran bertutur, ataupun mereka boleh membaca simpulan bahasa tu. Maksudnya dia mesti bersama-sama dengan kemahiran bahasa tu sendiri. Aspek seni bahasa, simpulan bahasa ni dia ajar bersama dengan kemahiran bahasa ni. Okey. Adanya aktiviti bercerita, aktiviti menuturkan dialog berkaitan dengan simpulan bahasa, bandingan semacam dan perumpamaan. Okey, seterusnya 4.2.1 yang mana aktiviti dia ialah melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri pantun. Melafazkan, dia guna perkataan melafazkan. Biasanya kita panggil apa? Mendeklamasikan pantun ke melontarkan, menjual pantun, kan? Dia guna perkataan melafazkan. Maksudnya melafazkan ni pada aspek kalau dia dapat berpantun dengan bagus, itu bagus. Tapi kalau dia dapat berpantun dalam keadaan masih lagi belum pernah berpantun, itu yang kita letakkan perkataan melafazkan tu. Dan perkara ni kita kena latih lah. Melafazkan dan seterusnya mengenal pasti ciri-ciri pantun. Satu, melafazkan pantun tu sendiri dan melafazkan ciri-ciri pantun. Dan kedua, mengenal pasti ciri-ciri yang ada pada pantun tu sendiri. Yang ni lah. Walaupun ilmu seni bahasa ni kita tengok pembayang, maksud, rimak, jeda, format penulisan, ia bukan sahaja kita bagi nota kepada murid, tapi dia mesti dilaksanakan dalam bentuk kemahiran bahasa, iaitu kemahiran melafazkan ni mestilah kemahiran sama ada membaca, kita bagi dia pantun, dia baca, ataupun dia terus saja ke depan, dia lafazkan pantun yang dia ingat tu sendiri. Dia mesti bersama dengan kemahiran bahasa. Seterusnya mengenal pasti. Mengenal pasti ni mungkin bersama dengan kemahiran menulis. Ataupun dia kenal pasti terus, dia tengok je, dia ujarkan apa yang dia kenal pasti tu. Dia mesti bersama dengan kemahiran bahasa. Okey, seterusnya 4.2.2 yang mana kita ajar murid tu, iaitu berkaitan dengan lagu kanak-kanak dan lagu rakyat yang bersama dengan kemahiran bahasa, iaitu menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Yang mana sini kita boleh ambil kemahiran membaca ataupun kemahiran bertutur lah, dalam bentuk nyanyian. Kadang-kadang lagu tu mungkin dia tak ingat, kita boleh suruh mereka baca, ataupun mereka dah ingat, kita minta mereka nyanyikan. Tapi lagu tu bukan sebarang lagu, dia mesti lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. Tak bolehlah kita suka-suka ambil lagu yang kita tengok murid pelajar kita di sekolah nanti, kalau lagu tu terkeluar daripada lagu-lagu yang dinyatakan sini, kita kena nyatakanlah sebenarnya mereka adalah pada peringkat lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. Sebab perkara ini yang kita nak tekankan ni dalam aspek seni bahasa ni sendiri. Seterusnya, mendeklamasikan dan mengenal pasti ciri-ciri sajak. Yang ni mendeklamasikan. Yang tadi melafazkan, yang ni mendeklamasikan. Sama juga, mendeklamasikan ni mungkin boleh dengan aktiviti membaca, ataupun kalau dia dah ingat, dia boleh dengan aktiviti bertutur tadi. Dan mengenal pasti ciri-ciri sajak, iaitu dalam bentuk bebas dan dalam bentuk rangkap. Okey, seterusnya 4.3.1 mencipta secara separa terkawal dan mempersembahkan. Mencipta dia boleh dalam kemahiran menulis, dan mempersembahkan boleh dalam kemahiran membaca ataupun kemahiran mendengar bertutur. Dipersembahkan apa? Pantun 4 kerat ataupun sajak. Seterusnya 4.3.2. Okey, kejap Kejap. Okey, Haji Khairul. Saya tengah ni lagi. Lepas tu 10 minit 10 minit lagi. Bagi lampu hijau. Okey.
Okey, 4.3.1 yang mana dia berkaitan dengan aspek seni bahasa ni, iaitu cerita haiwan, cerita jenaka, yang mana dia kena persembahkan cerita ni. Mempersembahkan cerita. Yang ni boleh dalam bentuk, kalau kita buat mendengar, kita gabung jalin dengan kemahiran mendengar bertutur, kita boleh minta mereka lakonkan. Yang mana ada, kalau cerita haiwan ni biasanya ada dialog antara haiwan-haiwan. Jadi sebenarnya kita dah gabung jalinkan dengan kemahiran mendengar bertutur. Kalau kita minta mereka, kita gabung jalinkan dengan kemahiran membaca, maksudnya mereka baca je lah, seorang je baca kat depan. Tapi kita nak yang lebih kreatif lah sebenarnya. Tapi walaupun kreatif, kita lihat kepada aras murid-murid yang ada di sekolah tu. Okey, seterusnya 4.3.3 mempersembahkan lagu, iaitu lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. Okey. Ini semua aspek seni bahasa dan mesti dikaitkan dengan pengajaran dia. Saya ulang lagi, pengajaran dia mesti bersama-sama dengan kemahiran bahasa itu sendiri. Okey, seterusnya aspek tata bahasa. Aspek tata bahasa ni yang paling banyak sekali. Kalau kita tengok sini, aspek seni bahasa tak adalah banyak sangat SP dia. Tapi aspek tata bahasa ni ada banyak. Tapi banyak pun dia pemeringkatan dia lah. Dia peringkatkan pada tahap-tahap secara terperinci juga sebenarnya. Okay, memahami mengenal pasti, kalau kita tengok kepada 5.1.1, memahami mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Golongan kata tu mungkin kita ajar kata nama dulu, kemudian meningkat, naik pula kepada kata nama khas, kata ganti nama, penjodoh bilangan. Okey. Cuma aspek bila pelajar-pelajar kita guna aspek tata bahasa ni, perkara utama yang kita perlu nyatakan, jangan aktiviti mereka tu 70% menjurus kepada pengajaran guru berkaitan dengan kata nama. Contohnya guru tu buat slide cerita tentang kata nama, cerita terperinci tentang kata nama. Maksudnya hanya berlaku sahala menceritakan apa tu kata nama secara mendalam. Tapi dari satu sudut baguslah murid tu dapat ilmu tu. Tapi sebenarnya di SKP ni dia dah modul untuk tata bahasa ni apa? Dia mesti ajar kata nama ni dalam kemahiran bahasa. Yang mana dia nak, macam mana nak suruh murid tu memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata ni, kita boleh guna kemahiran menulis, ataupun kemahiran membaca. Dia baca dan dia kenal pasti, ataupun dia dengar daripada penerangan-penerangan dan dia kenal pasti dan dia guna dalam bentuk penulisan golongan kata itu sendiri. Kata nama dia tulis ayat, dia bina ayat menggunakan kata nama, ataupun dia tulis senarai kata nama. Dia mesti bersama aktiviti kemahiran bahasa. Okey. Seterusnya 5.1.2 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata kerja mengikut konteks. Ni sama je sebenarnya. Perkara memahami, mengenal pasti dan menggunakan ni semuanya sama berlaku, cuma dia peringkatkan yang ni dah masuk kepada kata kerja aktif transitif, kata kerja pasif. Agak tinggi jugalah sebenarnya ni. Kemudian kepada kata adjektif, sifat, warna, ukuran, bentuk dan waktu. Okay, kejap saya pergi kepada yang ni. Kata kerja aktif transitif ni maksudnya dia satu kata kerja je ni sebenarnya. Maksudnya murid tu bila dia ajar benda ni, dia dapat menulis guna kata kerja ni saja. Maksudnya kata kerja yang boleh dipasifkan ni. Mungkin ada murid-murid tapi mereka taklah mendalami seperti mana pembelajaran di IPG berkaitan dengan kata kerja aktif ni. Tapi kita nak tengok bagaimana mereka guna. Mereka tulis guna kata kerja transitif ni. Contohnya membaca. Bagaimana perkataan membaca tu mereka gunakan dalam ayat, ataupun perkataan membaca tu mereka tuturkan. Okey, contohnya kita cakap Abu, cuba buat ayat guna perkataan membaca. Mereka pun buat ayat. Okey, membaca ni sebenarnya kata kerja transitif. Kita nyatakan kat situ. Sampai tahap tu je. Tak perlulah kita kata, kalau kita tengok pelajar kita tu terlalu dalam menerangkan tentang kata kerja transitif. Bukan yang tu sebenarnya kita nak pada peringkat mereka ni. Tahun 2 ni. Tahun 2. Kita nak mereka gunakan kata kerja transitif dalam bentuk pertuturan ataupun dalam bentuk kemahiran menulis tadi. Okey, yang ni pun sama, kata adjektif. Dia ada pemeringkatan dia.
5.1.4 pun sama juga, memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata hubung, kata sendi, kata arah, kata tanya, perintah dan seru. Kemudian yang ni kata dasar, kata tunggal, kata berimbuhan akhiran, awalan. Seterusnya ni dah masuk kepada kata majmuk. 5.2.2. 5.2.3 kata ganda. 5.3.1 5.3 ni dia dah masuk ayat, pola ayat, ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya, ayat perintah. Dan akhir sekali dia dah masuk ayat juga, ayat dasar, ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, keseluruhan aspek tata bahasa ni saya tekankan sekali lagi, mesti diajar dan dipenuhi, dilibat sama, ataupun dalam bahasa di SKP ni digabung jalin dengan kemahiran bahasa. Okey, sementara menunggu slot seterusnya, saya buka kepada perbincangan, pertanyaan dan perbincangan. Okey, habis dah slide saya, itu saja perkara-perkara saya kira penting untuk kita fokuskan berkaitan dengan DSKP ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekejap lagi kita akan bermula dengan slot kriteria pencalonan pelajar cemerlang praktikum. Kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Khairul Anwar bin Ismail. Okey, Tuan Haji Khairul, kalau dah bersedia boleh mulakanlah. Tuan Haji tak dengar. Mute dah. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat berjumpa dalam slot saya tentang kriteria penganugerahan atau pencalonan untuk rentasan cemerlang. Pertamanya saya ingin merakamkan terima kasih pada semua, khususnya pensyarah-pensyarah yang sudi membantu praktikum untuk Jabatan Pengajian Melayu kali ini. Terima kasih kerana membantu kami lah untuk sesi praktikum unit Y yang dah bermula seminggu dari hari Isnin lepas. Okey, untuk slot saya diminta untuk menjelaskan atau berkongsi tentang bagaimana kita nak memantapkan praktikum khususnya untuk pencalonan cemerlang. Jadi sebelum saya mula, saya nak mulakan dulu tentang perkara-perkara penting yang tuan-tuan dan perempuan kena perhatikan atau kena bimbing, khususnya kepada major bahasa Melayu ni. Dan untuk pengetahuan semua, kita kali ini ialah majur untuk praktikum 1. Jadi mereka ini adalah pelajar yang kali pertama menjalani praktikum di sekolah. Jadi mereka tentu saja tak ada pengalaman lagi masuk ke kelas, tak ada pengalaman lagi menjalani praktikum. Jadi bimbingan yang pertama dari tuan-tuan dan puan amat diharapkanlah. Untuk makluman pada semua, praktikum 1 ni kita lebih khususkan pertamanya ialah dari sudut perancangan. Jadi kita kena bimbing mereka dari aspek perancangan, bagaimana nak merungkai dan merangkai SK dan SP, standard kandungan dan standard pembelajaran. Jadi tuan-tuan dan perempuan, usaha doktor-doktor, tuan-tuan dan perempuan, diharap kita beri penekanan dalam aspek ini terlebih dahululah, kerana kita harap lepas pada praktikum 1, pelajar-pelajar ini selesai dari ada masalah tentang perancangan, sudut perancangan. Mereka dah tahu macam mana nak merangkai dan merangkai SP khususnya untuk dilaksanakan aktiviti, untuk menetapkan objektif dan menentukan langkah-langkah ataupun aktiviti pembelajaran yang akan mereka laksanakan dalam sesi PDP. Okey,
biasanya mereka akan menghadapi masalah ini sebab ini kali pertama. Jadi cikgu, tuan-tuan dan puan, boleh juga minta pertolongan daripada guru pembimbing untuk membimbing pelajar-pelajar kita ini dari aspek bagaimana mereka nak mentakrif SP agar tidak tercicir atau tergeluncur atau terpesong daripada SP. Jadi kena tahu apa dia. Yang kedua, bagaimana mereka nak kaitkan daripada SP itu dengan objektif pembelajaran. Objektif itu dengan SP mesti tepat, mesti ada kaitan. Jadi kita bimbing mereka supaya mereka tidak terpesong daripada SP. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan dalam objektif juga mempunyai mempunyai sifat eksplisit, maknanya boleh dinilai. Kadang-kadang mereka keliru sebab dalam SP bahasa dia ialah memahami teks atau memahami ayat. Dalam tu memahami maksudnya, dalam tu maksudnya cikgu kena bagi faham kepada murid. Tapi dalam penetapan objektif dia mesti eksplisit. Pelajar kita ni pelajar yang pertama, mungkin ini pun jadi masalah pada mereka. Okey, seterusnya ialah bagaimana daripada objektif itu mereka nak rangka aktiviti pembelajaran. Lagi langkah mana yang mereka nak mencapai setiap objektif. Pastikan bimbing tuan-tuan dan bimbing mereka aspek bagaimana mereka dapat mentaksir objektif itu dalam setiap langkah-langkah. Jadi pentafsiran juga kena diambil kira. Dalam aktiviti pembelajaran ini, tuan-tuan dan puan boleh memberi bimbingan bagaimana yang biasanya mereka ni tak ada lagi pengalaman, bagaimana teknik menerang, teknik membuat penjelasan, teknik menyoal, teknik memberi arahan, itu semua perlu diberi penekanan. Dan yang paling penting juga ketika aktiviti pembelajaran ialah bagaimana mereka nak membuat kawalan kelas. Nak buat kawalan kelas dan melaksanakan aktiviti yang murid ada pelbagai aras. Jadi ini kriteria yang perlu kita bimbing dalam praktikum 1. Jadi beri penekanan tentang aspek itu dah. Dan akhir sekali ialah tentang kriteria kejayaan. Kadang-kadang murid pelajar kita dia keliru antara objektif dan kriteria kejayaan. Memang objektif itu adalah sandaran dia, tapi kriteria kejayaan ialah berdasarkan aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan, menunjukkan bahawa objektif yang disasar tercapai. Jadi mungkin ada juga pelajar yang tanya antara hasil pembelajaran dengan objektif, apa beza dia. Saya rasa perkara-perkara tu boleh tuan jelaskanlah. Okey, itu secara umum kehendak SP, standard pembelajaran. Tak tepat dari tak menepati objektif, tak menepati SP. Jadi ajaran sesat lah jadi kan. Jadi tuan-tuan, kita nak bimbing yang tu. Dan diharapkan tak berlaku lah bila ada calon cemerlang tapi aspek ini salah. Okey. Yang kedua ialah kriteria kejayaan. Ini pun satu yang murid selalu, pelajar kita selalu keliru. Jadi ini pun perlu diberi penekanan lah. Okey. Secara umum untuk kita sebelum kita pelajar tercemerlang, jadi kita minta mereka ada kriteria ini ataupun ciri-ciri sebagai guru yang terlatih atau pelajar praktikum yang hendak dinilai. Yang pertama ialah personality, pakaian, macam mana mereka rambut. Saya harap minggu depan kita pergi ni, kita pasti semak benda ni. Rambut ada tak yang buat warna rambut lah, rambut panjang lah kalau lelaki. Dan pakaian, kita tengok, kita bagi tahu tentang, walaupun kita dah beri taklimat kepada pelajar, tapi kadang-kadang mereka waktu kita taklimat ramai-ramai ni dia tak ambil berat sangat. Jadi bila kita buat penyeliaan, kita kena bagi penekanan tentang aspek. Komunikasi pun saya dah bagi masa kepada pelajar. Saya cakap ada 2 aspek yang perlu kita beri perhatian, iaitu satu, jaga hati, yang kedua ambil hati.
Itu mungkin saya bagi sikit lah. Yang kedua perancangan. Ini yang saya sebut penekanan yang kita kena bimbing sangat. Sebab ini praktikal satu mereka. Okey, seterusnya kita tengok ciri khusus penilaian guru pelatih bahasa Melayu. Tadi ciri umum, ini untuk bahasa Melayu mesti ada aspek ni. Yang pertama, kesantunan berbahasa. Mereka mesti gunakan kata ganti nama yang betul, panggilan yang betul, rujukan yang betul. Minggu lepas, saya sajalah nak kongsi pengalaman tuan. Saya ketika itu diminta jadi panel dalam wacana KSPM di IPG kampus Sultan Abdul Halim. Tiba-tiba pelajar kita lah hantar WhatsApp, dia bagi tahu, Encik, kamu nak masuk dah kelas hari ni. Jadi guna kata ganti nama diri kamu kepada saya sebagai kata ganti nama dulu. Jadi ni contohlah pelajar yang masih rupanya tak tahu guna kata ganti nama yang betul. Jadi aspek ni mesti diajar dan beri penekanan. Dan bila kita tengok ada tak murid-murid yang guna kata ganti nama, guna istilah dalam kesantunan bahasa tu tak. Okay, yang ni walaupun remeh tapi minta mereka ambil perhatian yang serius. Okay. Yang kedua, pemilihan kata dan istilah kata yang digunakan mesti tepat, mesti ada kesantunan je. Okay. Dan yang ketiga, rujukan dan panggilan lah. Macam tadi nak panggil cik ke, tuan ke, cikgu ke. Saya selalu beri pesan kepada pelajar kita, kalau boleh kat cikgu-cikgu tu jangan panggil kak, jangan panggil abang. Biasakan panggil cikgu. Biasakan panggil cikgu. Dan sebut diri pun, kata diri pertama ni, sebutkan diri cikgu. Saya boleh, tapi unit Y. Cikgu, kalau dia dengan murid, tahun depan sebelah. Okay. SKP Unit A. ni semua kena Unit A yang ramai ni. bahawa dalam sistem bahasa Melayu dia ada sistem modular. Apa dia ketika yang perlu diberi perhatian ialah bagaimana nak mengajar menggunakan sistem modular tersebut. Dia kena baca lah. Sebab itu pada saya, setiap kalau pelajar saya pergi, saya mesti akan minta mereka baca buku SKP dan kita tanya dulu. Kita tanya awal-awal apa kandungan di SKP, apa objektif. Agak-agaklah supaya mereka terus baca. Tak adalah mereka ni ambil kerja je buku di SKP pun tak tahu. Dia tengah ni. Okey. Dan seterusnya ilmu bahasa Melayu, ejaan. Ini kena temulah. Sampai pukul 12. Kalau murid kita pastikan mereka tiada kesalahan ejaan. Pelajar kita ni tak ada kesalahan ejaan. Ini berlaku ni. Terutamanya kata majmuk. Kata majmuk yang tulis patutnya berasingan tetapi ditulis sekali huruf setia dan sebagainya, mereka tak ambil cakna tentang ni. Sebenarnya dia tak boleh kata sebab cikgu bila dia buat salah murid ikut. Dia akan menjadi ajaran sesat nanti. Okey, tata bahasa. Tata bahasa tu satu aspek. Mengajar sekarang, mengajar tata bahasa bukan lagi mengajar per se, tapi mestilah mengajar dalam kemahiran ataupun dalam kandungan tertentu. Maksudnya kalau kita dia mengajar katakan tata bahasa itu, tajuk dia ialah kata adjektif panca indera. Okey, tajuk dia hari itu ialah rumah datuk saya. Maka set industri mesti tentang rumah datuk, bukan set industri dia tentang apa ni, perkahwinan atau kembali perkahwinan mak saudara dia. Sebenarnya ada kaitan antara kedua-dua tu dalam cerita tu, tapi kita tak boleh buat pelajar kita tak boleh jadikan seleksi tu sebagai kata ganti nama diri. Okey, boleh faham ni? Ada soalan? Dan yang terakhir ialah kemahiran bahasa. Maksudnya kemahiran lisan, berapa peratus kita nak tu kita kena tetaplah begitu. Tapi kalau kita mengajar di anteras tu, katakan hari tu kita mengajar membaca, mana 70% daripada aktiviti membaca dalam sesi pembelajaran tu mesti kemahiran membaca. Dia tak boleh 30% membaca, 20% menulis, tak boleh. Ada 10 lebih kurang 20% saja penggabungan dengan kemahiran-kemahiran lain. Okey, syarat itu kita faham. Maknanya kalau murid tu
mengajar, dia tak fokus kepada kemahiran fokus, tak layak bagi rentas cemerlang. Mana kalau dia membaca, 70% tu 70% ke 75% adalah membaca. Kalau hari itu kemahiran baca. Kalau dia campur, ada 30%, kita jangan calon cemerlang lah, dia tak layak. Dia tak layak. Ya? Dia kena faham konsep tu. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri calon cemerlang guru, pelatih ataupun pelajar bahasa Melayu. Yang pertama, kemahiran lisan. Pastikan bila kita calon cemerlang, pelajar kita ni memang fasih dah bahasa Melayu. Jangan ada insur yang elok sangat bahasa Melayu dan kita calon cemerlang. Cemerlang ni mesti pelajar yang ada wow factor. Maknanya dia memang hebat. Tengok pun kita dah rasa strength. Tapi kalau dia biasa-biasa, takkan kita nak calon cemerlang. Okey. Fasih, okey, lancar, ada ketawa sikit, ada hiburan. Jadi orang tengok pun kagum. Ya, kesukaran untuk guru. Okey. Ada nak tanya? Ya, saya nak tanya. Yang kedua ialah kreatif. Jap, saya nak tanya Jap. Ha. Saya nak tanya senarai semak dokumen yang ada pada perentas kedua dengan apa yang dia senarai semak pelajar tak sama. Jadi minta perhatian Cik Sufian lah untuk semak benda ni. Sebab berlaku penganiayaan lah kepada pelajar. Apa yang pelajar dah buat itu senarai semak, tapi apa yang diminta oleh perentas kedua tu pada saya tak wajar. Sebab benda tu jadi minta maklum kepada Cik Sufian lah untuk take note benda ni supaya maklum pada pihak unit praktikum lah. Itu yang berlaku masa PDPP ke? Ya. Yang pada PDPP tu, yang dihantar pada pelajar tu sikit. Tiba-tiba yang dia bagi kedua tu banyak. Jadi bila pergi tu banyaklah bahan yang tak ada. Kan? Bukan yang tu, satu lagi, siap refleksi pun dia kata perlu ada tanda tangan syarah atau syarah dan guru pembimbing. Saya rasa macam tak pernah kita buat pun refleksi pelajar tu kita tanda tangan. Bahagian refleksi dalam RPS tu, dia kata kena ada tanda tangan. Saya tak tahu daripada mana dia dapat benda ni, tapi dalam senarai semak tak ada pun. Tak ada, saya rasa tak ada. Puan Rosita. Individu tu kot. Ada Jadi saya memang dia rasa macam tak apalah. dia bagi senarai semak ke? Pelajar tu bagi senarai semak perlunya ada tanda tangan tu ke ataupun dia hanya cakap mulut macam tu saja? Dia cakap pada pelajar tu kena ada setiap senarai refleksi tu kena ada tanda tangan pensyarah dan guru pembimbing. Setiap refleksi tu ada refleksi kan. Pelajar ni dah tulis dah semua, tapi dia kata kena ada sah pula. Kena tanda tangan. Tu yang saya rasa memang saya tak puas hati lah. Sebab pelajar saya yang kena kan. Saya memang agiu lah benda ni. Okey, tak apa, nanti kena ni Cik Sofian tengok balik lah. Saya bincang balik dengan unit praktikal macam mana? RP rancangan. Okey, sekali pelajar tu dia buat rancangan, sekolah dah bagi rancangan pengajaran tahunan. Tapi pelajar ni dah buatlah rancangan, dia buat 10 minggu punya praktikum punya tema semua tu kan, dia dah buat dah yang tu. Tapi pensyarah ni dia minta semester pula. Semester tak ada. Tak perlu kan. Itulah sebenarnya kena maklum sebab apa yang diminta oleh sekarang tu tak relevan. Dalam praktikum, dalam senarai tu mana ada, sekarang dah tak pakai semester dah. Itulah pasal. Tapi Dia ada tahunan. peringkat kedua tu minta. Itu yang saya kata macam Yelah, mungkin dalam senarai tu ada semester. Tapi mungkin senarai dalam senarai dekat dia tu. Sebab tu kita minta tolong cek balik senarai pada perentas kedua dengan senarai pelajar. Kena tally lah. Okey. Nanti Pak Cik Sophia ambil ni lah. Okey. Okey, saya sambung balik lagi tadi. Kemahiran lisan. Lepas tu tidak menggunakan selain daripada bahasa Melayu. Okey. Maksudnya ketika pelajar ni pergi ke STKC misalnya, mungkin ada amalan, mereka gunakan buku selain pada bahasa Melayu. Jadi mohonlah supaya tidak guna selain bahasa Melayu. Wajib 100% bahasa Melayu. Yang lain tu kreatif misalnya, dan yang akhir sekali maklumat lengkap lah dalam file. Okey. Okey, jadi satu isu lagi, tukar menjaga waktu secara geram.
kita mohonlah supaya tidak ada isu. Sebab ada juga sekolah yang komplain cara tukar waktu yang kerap sangat lah. Saya pun kadang-kadang berlaku juga sebab kita pun keluar banyak. Jadi kalau boleh kita cuba selaraskan supaya tidak sekerap mungkin lah tukar. Dan tidak memaklumkan tarikh masa penyelidikan. Ini satu perkara yang perlu kita tahu. Sebenarnya memang hak bicara untuk tak maklum, tapi bergantung kepada kesesuaian lah. Dan tidak menepati masa. Ini isu yang selalu pelajar ambil lah. Jadi kita kena ambil perhatian tentang perkara ni. Okey, yang ni antara yang perlu diterang lah tentang organisasi kandungan, standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi. Pelajar kita yang baru ni, unit Y ni, dia tak berapa faham tentang ni. Apa dia standard kandungan, apa standard pembelajaran, dan apa dia standard prestasi. Okey, standard kandungan tu pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh dilakukan dalam tempoh sekolahan. Standard pembelajaran, penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran yang pencapaian yang boleh diukur. Dan standard prestasi ialah kita nak ukur benda, menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan. Okay, itu pun perkara yang perlu kita beri perhatian pada pelajar. Okey, ini satu lagi tentang isu tentang buku teks. Okey, buku teks ni, bukan wajib. Pelajar tak semestinya pakai 100%, tapi digalakkan guna buku teks. Itu maksudnya pelajar boleh pilih salah satu yang mudahnya, ambil buku teks, kemudian disebarkan ke pelbagaikan bahan supaya nampak kreativiti pelajar tu. Tapi jangan tinggal dulu langsung buku teks. Ya. Satu lagi bacaan mekanis. Ini pun satu isu. Bacaan mekanis bukan bermakna bacaan kuat sahaja. Bacaan mekanis meliputi kita kena bimbing pelajar kita tu untuk membetulkan sebutan, intonasi, nada supaya mereka ni menepati. Biasanya yang tu ada dalam SP. Jadi bukan suruh okey baca kuat. Itu bukan macam tu. Baca kuat, tapi elemen yang perlu dinilai, diberi bimbingan ialah dari segi sebutan, dari segi intonasi, dari segi nada. Biasanya ialah sebutan lah yang biasanya pelajar kita, murid-murid khususnya pelajar bukan native yang buat salah. Okey. Saya ingat itu saja untuk membaca ni. Saya bagi sikit lah panduan. Contohnya, macam mana nak baca ayat ni? Kita guna konstituen terdekat. Macam kita baca ni, pemandangan di tepi pantai itu amat indah pada waktu petang. Jadi bacaan ni kita guna mana yang nak di konstituen yang terdekat. Misalnya pemandangan di tepi pantai itu amat indah pada waktu petang. Jadi macam mana mereka nak letak pemilihan perkataan supaya dari segi bacaan dia tu menepati konstituen terdekat. Okey, saya ingat itu saja. Ada lagi nak tanya? Ada soalan? Ada soalan? Kejap boleh tak? Saya tengah online. Saya sekol je. Perlu ke ni? Sekejap tanya. Ada. Untuk pentasan cemerlang ni kan, perlu ke kita katakan ada dua-dua BBM dia wujud dengan teknologi saja ke ataupun kena ada dua-dua? Okey, bacaan untuk rentas cemerlang, satu faktor yang paling penting ialah dia mesti ada wow faktor. Dia mesti ada wow. Sebelum kita pilih yang sebut yang tadi kalau kita pergi, kita tengok pelajar kita tu biasa-biasa saja, dia memang sebenarnya tak layak untuk kita amat cemerlang. Okay? Jadi memanglah timbul isu kata ramai sangat dicalonkan. Saya pun setuju, tak boleh, mana boleh orang ramai cemerlang terlalu ramai.
Mak Cemerlang mesti sikit je. Baru kita nama Mak Cemerlang. Okey. Maknanya kalau kita tengok pelajar tu masuk pun sebagai kita rentas, masuk tu pun kita dah terpegun dah. Belum kita dengar seluruhnya, baru dia tengok utuhnya dia buat sendasi pun kita dah tengok. Hai, macam dah ni. Baru dah nama Cemerlang. Tapi kalau kita tunggu sampai langkah ketiga pun masih tak dapat nampak wow dia tu, dengan calon lah saya rasa. Itu paling penting. Okey, tentang pemilihan bahan, memanglah kita dalam RPH pun ada disebut tentang apa? Penggunaan pedagogi terkini. Pedagogi terkini ni salah satunya ialah terpaksa kita guna IT. Tapi tak semesti kita ada juga pembelajaran abad 21. Kan? Jadi kita tengok tajuk. Tapi terbaiknya pada saya lah memang ada dua-dua elemen. Cuma tengok tajuk. Misalnya kalau kata budak tu mengajar, pelajar dia tajuk dia ialah saya begini. Dengan Cik Aziz tak silap. 2 kali saya pergi Cik Aziz. Pelajar tu ajar kata adjektif panca indera. Tapi keseluruhan dia guna IT. Mana? Sedangkan panca indera ni yang lebih dan yang lebih berkesan ialah dia guna yang maujud. IT tu sikit je boleh masa dia nak buat penilaian ke, kan? Tapi kan kalau dia rasa dia guna maujud ni lebih berkesan. Kalau panca indera kata adjektif jarak pun sama. Lebih sesuai dengan yang maujud. Kita tengok tajuk lah. Boleh Puan Zita? Okey, terima kasih. Tapi pada semualah saya nak maklumkan, pertama sekali bila kita nak calon tu rentas Cemerlang, pastikan kita tengok dia ada kelainan berbanding dengan orang lain. Kalau dia biasa-biasa saja, kita tak boleh nak letak dia Cemerlang. Sebab biasa. Jadi A tu memang mungkin dah dapat lah. Tapi Cemerlang ni memang kalau sebagai perentas yang mungkin saya dah berapa kali kan, kita kena tengok dia dah berbelah-belah tahun ni. Memang dulu kita tengok memang terpegun lah tengok. Memang dia layak buat untuk rentas Ahmad Cemerlang. Kalau dia biasa, dia lebih sikit daripada orang lain, itu biasa. Jangan calon lah. Saya rasa apa sebab yang saya sebut itu. Yang pertama bila mereka kita calonkan, pelajar itu memang tak berapa layak. Kita kesian kat dia terpaksa bertepus rumus untuk berhadapan dengan rentasan Cemerlang. Sedangkan dia memang tak berapa layak lah. Kan? Okey, ada lagi soalan? Okey, kata itu saya serahkan balik kepada Cik Sofian. Terima kasih kerana beri perhatian kita dan terima kasih kerana membantu kami dalam praktikal. Okey, terima kasih Tuan Haji Khairul atas taklimat yang diberikan. Okey, untuk maklumat juga sebenarnya untuk meet ni tadi semalam lagi Dr. Mariah ada maklum mereka bertindan dengan mesyuarat jabatan mereka lah JIP. Jadi mereka minta untuk rakaman ni nantilah. Tapi ada juga yang JIP yang tadi ada juga 2-3 orang lah yang dapat hadir. Tapi kita tahu kekangan dia untuk makluman Tuan Haji Khairul dengan Puan Rosita. Tapi mereka dah maklum dalam grup tadi kekangan mereka, dan lepas selesai mesyuarat mereka dapat masuk dan mereka sangat berharap supaya dapat rakaman nanti. Okey, terima kasih Tuan Haji Khairul atas maklumat, taklimat dan bengkel lah, campur sekali taklimat, bengkel dan maklumat yang diberikan. Yang juga kita akan buat rakaman dan kita akan edarkan dalam grup pensyarah kita supaya masing-masing dapat tahu pelarasan berkaitan dengan penyeliaan praktikum ni sendiri. Okey, seterusnya kalau Puan Rosita dah bersedia, kita boleh beralih kepada slot RPH. Kalau dah bersedia, kalau perlukan rehat seketika, mungkin kita boleh sambung pukul 11. Macam mana Puan Rosita? Saya kerja cepat buat cepat habis. Kita boleh mulakan terus lah. Okey. Jadi untuk slot seterusnya, saya menjemput Puan Rosita berkaitan dengan penulisan RPH supaya kita dapat selaraskan
bagaimana pelarasan RPH, dan sebarang pertanyaan juga boleh kita ajukan, dan sebarang pandangan juga kita boleh kongsikan di sini. Okey, dengan segala hormatnya saya persilakan Puan Rozita untuk teruskan slot RPH. Okey, terima kasih kepada Encik Sufian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk semua. Yang berusaha Tuan Haji Kirana, penolong Ketua Jabatan Melayu, Encik Sufian selaku penyaras, dan semua ahli yang ada dalam mesyuarat ni. Di sini saya kongsikan contoh RPH. Contoh RPH yang kita guna pakai lah setakat ini. Dan sebelum tu kita kena ingatkan pelajar lah sebelum kita nak pergi pada satu-satu ni, saya cuma nak minta tuan-tuan dan puan-puan, doktor semua untuk mengingatkan pelajar supaya membina RPH ni sebelum kelas tu bermula. Bukan buat selepas dah habis tu baru dibuat. Lepas tu ingatkan dia juga, sekiranya dia tak buat ni, kita kena tekankanlah bahawa RPH ni penting dan boleh didenda sehingga RM500 lah sekiranya dia tak buat. RPH ni sekiranya ditangkap ulang kali oleh Nazir lah, maksudnya untuk akan datang lah. Tapi untuk praktikal ni tak adalah, cuma kita nak bimbing ni lah supaya dia buat RPH tu sebelum kelas bermula. Seterusnya pastikan juga kita tegur mereka supaya menghantar RPH kepada pentadbir pada hujung minggu, bergantung pada sekolah lah dia kan. Sekolah dia sama ada terus pada guru besar ataupun pada pengukanan dan sebagainya, sebab ada kes pelajar yang tak hantar. Dan juga minta jugalah guru pembimbing semak yang mana ni lah yang bermasalah tu kena lebih-lebih semak lah, yang dia tak pandai nak buat lagi RPH tu. Okey, saya mencelah sikit Puan Rozita. Untuk pelajar-pelajar yang tak menghantar RPH ni, kita terus ambil tindakan. Kita tengok kalau sekiranya berulang, kita ada surat amaran sebenarnya. Surat amaran tu nanti saya kongsikan dalam grup. Kita terus bagi surat amaran lah. Kalau kita dah tegur masih lagi berulang kali kedua atau kali ketiga, kita terus bagi surat amaran supaya perkara ni tak berbangkit di kemudian hari nanti. Okey, Puan Rozita. Ya, okey. Ada borang ni kan? Ada borang amaran yang perlu kita bagi ke mereka supaya mereka takut sikit. Ya, ada borang amaran tu. Okey, saya terus pergi kepada RPH. Ini contoh RPH. Depan ni semua sama, tak ada masalah. Tapi apabila pergi kepada kemahiran dengan fokus ni, mereka tak tukar. Selalu kita jumpa kemahiran dengan fokus ni kan. Kemahiran ialah kemahiran tata bahasa, fokus kemahiran ialah kemahiran tiga tu lah, kemahiran dengan tutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Fokus tu ialah tata bahasa dengan seni bahasa. Tapi yang ni kadang-kadang kita tengok balik dia punya RPH tu dia tak ubah. Tu kita selalu tengoklah. Kemudian standard kandungan macam disebutkan tadi oleh Tuan Haji Khairul Anwar. Standard kandungan dengan standard pembelajaran, kadang-kadang pelajar kita salah. Dia tak tally. Dia nak ajar kemahiran baca, tetapi kat sini perginya kemahiran tata bahasa. Dia punya standard kandungan SP dia. Tu kita kena ingatkan mereka lah, benda ni kena tally lah kan. Salah lah kalau dia buat kemahiran baca tapi dia punya SK dan SP dia 5 bermula dengan 5. Kita kalau mula dengan 1, kemahiran dengan tutur. Kalau SK dan SP 2 ialah kemahiran membaca, ketiga menulis, 4 seni bahasa, 5 ialah tata bahasa. Yang ni pun kadang-kadang saya temui ini pengalaman lah, berdasarkan pengalaman tak tally dengan kemahiran yang dipilih. Puan Rozita, boleh saya celah sikit tadi saya tertinggal. Celah tak apa. Ada kes tentang mengajar tata bahasa. Pelajar keliru. Jadi nak buat set indaksi tata bahasa atau set indaksi tajuk. Sebenarnya kena buat set indaksi ialah tajuk yang diajar hari tu, bukan set indaksi tata bahasa. Maksudnya jangan kata-kata tajuk dia ialah kata kerja,
Jadi segmentasi dia, tajuk dia ialah Dusun Atuk Saya. Title bahasa dia ialah Kata Kerja. Jadi kita punya segmentasi ialah Dusun Atuk, tentang Dusun Atuk, bukannya kata kerja. Dia berdasarkan tajuk lah. Berdasarkan tajuk. Ini pun pelajar selalu banyak kesalahan lah untuk praktikum 1. Betul. Okey, terima kasih Tuan Haji Karun. Kita pergi pula kepada objektif. Ini objektif ni kita nak tunjukkan kat dia ada perkaitan dia dengan kriteria. Okey. Jadi saya ada beberapa persyaratan yang saya tentang isu perkataan sekurang-kurangnya. Kita sekurang-kurangnya ni tak wajib. Tak wajib, tapi dia bergantung kepada sekolah. Ada sekolah yang wajibkan cikgu dia tulis perkataan sekurang-kurangnya. Bukan semua wajib. Bukan sekolah mewajibkan perkataan sekurang-kurangnya tu setiap dalam RPH dia, tak. Tapi kalau pelajar kita kata sekolah dia wajib, cikgu dia guru pembimbing suruh tulis, maka kita suruh dia tulis. Tapi kalau dia tak ada, sebab kita mengajar ni mereka ialah kebat ialah kemahiran berfikir aras tinggi dan dia tak ada perlukan had. Tapi bila nak tengok kriteria kerjaan, dia masukkan sekurang-kurangnya. Itu tak ada masalah sebab dia nak pastikan apa yang dia hasratkan, objektif dia itu tercapai. Walaupun 3 saja yang ditetapkan dalam kriteria, maknanya dia tercapai lah. Dan objektif itu tak semestinya kita letak kata sekurang-kurangnya. Itu ada kekeliruan yang berlaku dalam kalangan pensyarah juga. Kemudian perkataan kalau kat sini, kat atas ni ialah 5.1.1 ialah memahami. Dalam standard pembelajaran, kita nampak ada perkataan pelajarlah, dia akan nampak perkataan memahami, dan apabila pergi pada objektif pembelajaran, dia juga akan guna perkataan memahami. Sedangkan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran itu bukan ada pentadsiran. Di objektif tu baru kita nampak ada pentadsiran. Di situ mereka tak faham. Dan bila perkataan memahami tu, kita kenalah cari kata kunci yang sesuai lah, seperti menyatakan, mengemukakan. Itu yang pelajar tak perlu faham. Ada memahami, dia pun boleh memahami. Lagi satu ialah mengetahui. Perkataan memahami, mengetahui itu sukar diukur. Jadi dia kena cari kata kunci yang boleh diukur. Menyatakan mengemukakan ke macam ni. Contohnya dia objektif pembelajaran ni ialah apa yang diharapkan akan tercapai. Pada akhir pelajaran, pelajar tu akan dapat apa? Kriteria kerjaan ialah cara yang dia nak capai objektif tersebut. Contohnya objektif dia, pelajar dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 kata nama am yang terdapat dalam lirik lagu Bangun Pagi dengan betul secara berkumpulan. Bila pergi pada kriteria kerjaan, murid dapat mengemukakan sekurang-kurangnya 3 kata nama am yang terdapat dalam lirik lagu tersebut dengan melengkapkan petebuh yang disediakan. Maknanya ada dia punya kita panggil apa, tempat ataupun kita panggil aktiviti yang dia nak menunjukkan pelajar dia berjaya mengemukakan 3 kata nama tu dalam petebuh yang disediakan, dan objektif dia tercapai lah. Maknanya pelajar menyatakan benda 3 kata nama tu melalui aktiviti melengkapkan petebuh. Itu maksud dia. Maknanya ada dia punya hubung kait dia antara objektif pembelajaran 1 dengan kriteria kerjaan 1. Seterusnya untuk objektif kedua ialah membina ayat. Membina ayat, kriteria dia digunalah kata kunci yang berbeza, itu menulis ayat. Cuma di sini dia punya huraian ni lebih membina ayat berdasarkan kata nama am yang merujuk benda yang terdapat di kantin sekolah secara gramatis. Tapi dia punya kriteria kerjaan juga ialah menggunakan kata nama am berdasarkan gambar yang terdapat di kantin sekolah. Ini sama ada dia buat kumpulan ataupun secara individu. Kalau boleh dinyatakan lah. Jadi saya contoh ni tak dinyatakan. Itu ialah cara cikgu nak memastikan objektif dia berjaya dicapai. Ada pertanyaan tak? Ada apa-apa nak tanya tak berkat bahagian ni? Assalamualaikum Puan Rosita. Ya. Boleh tak saya nak bagi pandangan berkaitan dengan penyediaan objektif pembelajaran? Kalau kita ikutkan daripada kriteria, dia ada 5 prinsip untuk pelaksanaan objektif pembelajaran. Sekiranya kita ukurkan perkataan sekurang-kurangnya pencapaian murid, adakah kita boleh
nilai macam mana hasil pembelajaran pada hari itu. Saya rasa sewajarnya kita letak perkataan Ya. berapa banyak yang kita nak capai. Murid tu, cikgu tu mengajar, apa yang cikgu tu harap tu boleh dicapai. Untuk aktiviti kriteria kejayaan macam Haji Khairul cakap tadi, ialah bagaimana melaksanakan aktiviti untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Betul, yang ni dalam tayangan mood ni Sebab nak saya kongsikan. rasa adalah tidak wajar sebab guru pelatih ni di pautan je bawah lah. masih di bawah Pautan je bimbingan pensyarah. Jadi kalau dia nak ikut cara pihak pentadbiran sekolah, saya rasa kurang tepat lah. Maksudnya tak tercapai lah kita membimbing murid-murid tu untuk membina objektif pembelajaran dengan tepat. Itu pandangan saya lah. Okay, terima kasih Boleh atas juga. pandangan. Tapi kalau kita lihatlah objektif tu kita nakkan sesuatu kalau boleh lebih, bukan 3 saja. Okay, kita nak lebih, bukan 3 saja. Ya, betul tu Puan. Maksud saya betul lah apa yang Puan cakap tu. Kita cuma meletakkan sasaran sebanyak itu. Sekiranya murid tu boleh mencapai lebih daripada apa yang kita harapkan, jadi maksudnya tercapai lah objektif pembelajaran tu. Itu pandangan saya lah. Macam mana pandangan yang lain? Tadi Dr. Anita bagi tahu macam mana perlu ada 4 dah. Sekurang-kurangnya. Tak, dalam elemen dalam objektif pembelajaran ni kita kena ada 4. Saya terlepas dengar tadi ada orang saya nak komen tadi. Maksudnya sekarang kita bincang tentang sekurang-kurangnya 3 ni perlu ada ke tak lah sebenarnya. Wajib masuk ke atau macam mana? Sebab kita bimbing mereka sebab kebat. Itu yang pada pandangan saya tak wajar. Tapi kalau ketika sekolah minta masukkan, kita masukkan. Itu yang berlaku sepanjang saya di IPG membimbing pelajar. Okey. Pandangan saya lah kan. Ada juga yang tanya ni, perlu ke kriteria kejayaan kedua-dua objektif ni pun kena ada dua-dua. Kalau saya tengok kepada saya rujuk pada analisis yang saya pernah buat sebelum ni. Kita terbit dalam artikel tu. Sebenarnya semua penulisan sangat kurang yang tak tulis, tapi semua penulisan RPH dia ada nyatakan sekurang-kurangnya 3 ni. Saya rasa dia berkait dengan ABCD sebab dia, dalam D tu sendiri dia ada degrees, tahap. Di sinilah tahap. Maksudnya sebelum ni pun rumus tahap ABCD tu dah ada. Yang tu yang kebanyakan penulisan RPH menetapkan perlu ada tahap. Tahap dia sampai sekurang-kurangnya ni, maksudnya minimum. Kalau lebih tak apalah. Bukannya kita nak 3. Tapi kita nak sekurang-kurangnya 3. Saya setujulah dengan pandangan Cik Sufian yang kita tak perlu letak sekurang-kurangnya ialah di bahagian kriteria kejayaan tu. Kriteria kejayaan ialah aktiviti apa yang kita lakukan untuk mencapai objektif tersebut. Pemahaman saya lah. Jadi kita putuskanlah dalam kita punya perbincangan ni. Macam mana Tuan Haji Khairul? Orang lama kalau ikutkan pada Tuan Cik Abdul Aziz, dia memang tak bagi letak. Orang pedagogi. Sebab saya pun dah pernah berbincang juga dengan dia masa 2000 berapa itu. Macam Baiba saya dibuatnya masa tu. Ya, ada itu. Cuma ingat kan? Ya. Tuan Haji Khairul dia ada pergi mana tadi? Tak dapat dikesan. Mungkin pergi tandas kot. Tapi tengok kalau dia masuk lepas ni kita bincang balik benda ni. Okey. Cuma pandangan saya lah, kalau kita nak selaras dengan rumus yang sedia ada ABCD tu, supaya taklah, sebab sekarang pun kan? kita letaklah. Sebab rumus tu dah digunakan pakai oleh semua. Okey, sebab ada sekolah letak, ada sekolah tak letak tu yang jadi keliru kan. Tapi kalau ikut Cik Abdul Aziz, dia kata tak perlu letak. Kita cerita dia tak apa, kita tunggu otai lagi, seorang lagi otai akan bagi pandangan dia. Okey, ini bahagian pendekatan ni lah apa yang dia buat lah apa yang pelajar kita buat. Dia akan masuk sini bahagian pentadbiran, tabiat fikir, elemen pentas kurikulum, kena masuk lah Kemudian pendapat nilai, ABM ABM ni kita ingatkan sebab dia pelajar, dia tak isi berapa bilangan dia. Jadi itu masa kita buat perbincangan tu, dia kata nak menetapkan berapa bilangan yang digunakan dalam PDP yang berlangsung pada hari tersebut. Okay, seni dalam pendidikan. Okey, lagi satu untuk aspek bimbingan guru ni, ini selalu pelajar tak tulis. Lepas tu dia
benda yang sama juga berlaku. Kadang-kadang perancangan set induksi, minggu berikutnya pun perancangan set induksi juga dia tak ubah. Perancangan atau pelaksanaan langkah 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini bergantung pada mana yang bahagian yang dia nak kita tengok lebih, yang nak kita bimbing dia lebih. Itu yang tema fokus bimbingan tu. Okay. Kemudian kemahiran insaniah, kita ikut buku kemahiran insaniah lah. Kemudian pedagogi masa kini, refleksi yang kita nak dia tulis lah pesan lah, apa benda kekuatan dia, kelemahan dia dan juga apa cadangan penambahbaikan. Okay, untuk sekejap ya Puan Rosita, saya nak tanya yang bahagian refleksi tu sebelum, semasa dan selepas. Iaitu pelajar perlu nyatakan pernyataan tak sebelum dia buat apa, semasa, selepas, ataupun dia cuma gariskan saja? Inilah elemen bimbingan. Elemen bimbingan dia nak kita bimbing dia lebih. Di bahagian mana? Bahagian sebelum ke, semasa ke, selepas. Jadi dia tak perlu Maksudnya secara lisan pun boleh, secara bertulis lagi baiklah supaya nampak jelas kenapa yang dia kalau misal kata pelajar gariskan saja, boleh tak? Itu setakat ni saya memang minta dia menggariskan saja. Jadi kita dapat bimbingan Itulah. lebih lah. Itulah saya tanya ni sebab ada pensyarah yang bertanya kenapa pelajar tak tulis. Saya rasa sebelum ni diberi taklimat tak perlu tulis pun. Maksudnya bimbingan tu kita boleh beri macam yang Puan Rosita cadangkan lah tadi tu. Betul tak? Ya. Sebab memang elemen bimbingan yang dibimbing, yang mana dia nak lebih. Fokus dekat mana? Sebelum ke ataupun selepas ke, macam tu kan? Ya, betul. Sebab saya ada pensyarah yang bertanya daripada jabatan lain. Jadi saya pun macam keliru juga kat situ. Tapi kalau saya suruh pelajar gariskan saja, kita bimbing secara lisan ataupun secara bertulis macam itulah dalam komen pensyarah tu. Ya, ulasan. Okey. Terima kasih. Okey, kemudian pergi pada langkah PDP. Sini ya, bahagian isi pelajaran ni dia ada langkah dengan masa dan minit, isi pelajaran, aktiviti dan catatan. Tetapi apabila pergi kepada set induksi, masa ni tak ada masalah. Set induksi memang kita tahu tetap 5 minit. Tapi bila pergi pada isi pelajaran, mereka kadang-kadang isi pelajaran dia buat aktiviti kat sini. Kita isi pelajaran ni ialah kebersihan, misalnya aktiviti benda yang kebersihan di rumah tu. Contohlah, tapi apa yang pelajar kita buat, dia tak tulis isi pelajaran tapi dia tulis benda lain. Dia tulis aktiviti yang dia buat. Contohnya dia buat kat sini apa dia buat radio rosak. Radio rosak tu ialah aktiviti dia, bukan di bahagian isi pelajaran. Ini selalu saya kesan. Isi pelajaran dia tak sama dengan isi pelajaran tu, aktiviti dia masukkan dalam bahagian isi pelajaran. Aktiviti dia dalam kanan ni. Lepas tu catatan. Untuk sebab untuk set induksi ni, kadang-kadang pelajar ni dia masuk terus kepada tajuk pelajaran dia. Ini kita kena bimbing dia sebab set induksi ni peranan dia untuk memberi pelajar, murid-murid tu bersedia untuk belajar. Belum lagi pada tajuk. Lepas tu dia kena kaitkanlah set induksi tu dengan tajuk PDP dia pada hari tersebut. Kemudian langkah seterusnya, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Dan sebagainya lah dia punya aktiviti dia. Kak Ita, dan kita juga mencelah kejap. Saya lupa nak cakap bahagian sini, bahagian langkah 1 ni, katakanlah dia punya ni. Sini ada juga pelajar tak buat. Maksudnya di mana objektif pertama yang akan dicapai? Pada langkah keberapa? Supaya kita nampak dengan jelas. Maknanya dalam langkah 1, dia tulis OPM 1 di bahagian catatan tu, maka kita kena lihatlah adakah objektif 1 tu dengan aktiviti dia buat tu tercapai atau tidak. Jadi OPM 1 ni selalu pelajar dia jarang nak tulis dah. Dia tak buat. Okey, Puan Rosita boleh mencelah kejap? Ya, silakan. Tadi yang dalam objektif tadi, saya tengok ada juga pelajar kadang-kadang dia keliru, sama ada dia buat objektif tu kemudian dia set induksi bukan objektif, set induksi. Set induksi. Ya, masa set induksi ni ada pelajar yang selepas dia buat set induksi, dia akan cakap, okey, hari ni kita nak ajar kemahiran membaca. Tapi ada juga pelajar, dia
cakap tajuk. Okey, hari ni kita nak belajar tentang kebersihan. Di sini kita nak betulkan sebenarnya. Sebenarnya kita tak perlu nyatakan kemahiran tu kan. Kita hanya nyatakan tajuk apa yang kita nak belajar hari tu. Betul lah, tajuk apa yang dia nak ajar bukan kemahiran. Kemahiran tu dia yang tahu sebenarnya. Sebab Murid-murid dia tak tahu sebenarnya. Murid-murid tu kan tahu sekolah rendah kan. Dia kan tahu apa, dia ingat cikgu ajar apa, itu tajuk tu je lah. Okey Puan Rosita. Okay, soalan yang seterusnya ialah ni lah OPM tadi pastikan ada pelajar tulis. Maknanya kita pun senang, mudah nak kesan di mana nak langkah yang mana objektif pembelajaran dia dapat dicapai. So ini pun kadang pelajar dah tak tulis dah. Okay, kemudian langkah seterusnya OPM 2, kalau macam bagi contoh atasnya ni, OPM 2 dia dekat langkah 2. Okay, dicapai atau tidak. Okay, kemudian langkah 3 dia buat pentaksiran dalam bentuk quiz kata nama kan. Jadi dia buat kat sini soalan-soalan berkaitan tu. Kemudian pengayaan dengan pemulihan. Yang ni kita nak nampakkan pedagogi terbeza tu bila dia melaksanakan perbezaan dalam latihan ataupun lembaran kerja dia. Okay. Kemudian hari sekali ialah kognitif lah, penutupan 5 minit. Dan bila pergi kognitif ni dia ada dua, satu penutupan kognitif, satu penutupan sosial. Dia apabila kita buat sini, dia kadang-kadang pelajar ni dia tanya satu je ke boleh ataupun kena buat dua-dua. Dia boleh juga buat dua-dua, boleh juga pilih salah satu. Tak semestinya kena buat dua-dua. Untuk penutupan kognitif dengan sosial. Tapi biasanya pelajar ni dia akan buat dua-dua untuk penutupan ni. Okay, bahagian catatan ni pula, yang mana perlu sajalah yang dia isi. Janganlah diisi sampai penuh semua kan. Agak-agaklah juga apa benda nak diisi. Okay, dan akhir sekali ialah catatan refleksi. Sinilah kekuatan kelemahan catatan sini. Dia selepas dia PDP, dia habis PDP, dia kena isi catatan ni. Tapi kerap kita jumpa pelajar kita tak isi. Bila bila kita cek kan, baru kita tegur, baru diisi. Ini kita kena kerap tengok pada setiap RPS tu telah diisi benda ni. Okay. Kemudian ulasan ni telah syarah dan juga guru pembimbing. Okay. Setakat ni ada pertanyaan? Haji Khairul tak masuk ke nak tanya tentang tadi tu? Saya ada WhatsApp Tuan Haji Khairul ni. Saya rasa dia pergi praktikum kot. Ada Cik Abu jemput tadi. Oh, lautan sosial ke? Mungkin kot. Ada jemputan kat praktikum. Bukan praktikum sekolah, unit praktikum. Okay. Satu lagi Puan Rosita, mungkin kita kena bagi penerangan juga. Mungkin kita kena highlightkan lah berkaitan dengan pentaksiran tu sendiri. Sebab pentaksiran ni kadang-kadang dia tulis dalam slot pentaksiran tu ada dia tulis. Kalau kita tengok kepada pendahuluan tu, pada bahagian pendahuluan, kalau Puan Rosita dapat scroll ke bahagian pendahuluan RPH tu, dapat kita tengok pada slot pentaksiran tu, pentaksiran. Kadang-kadang perkara ni pun kita kena semak juga. Sebab macam ni dia tulis hasil kerja murid bertebuih lembaran kerja terkesilang kata. Okey lah. Ada juga kadang-kadang pelajar kita ni dia tulis pemerhatian soal senarai semak. Dia tulis benda tu tapi dia tak tunjukkan benda tu ada. Tak ada, benda tu tak ada. Dia hanya sekadar tulis saja. Bila kita cakap mana senarai semak, dia hanya tulis saja. Mungkin benda ni kena bagi penekanan jugalah aspek PBD ni di kelas. Okey, ialah betul juga tu sebab ada yang pelajar tu dia buat secara bentuk umum. Bentuk umum dia. Dia tak spesifik. Okey. Ada lagi mana-mana? Encik, maaf yang saya nak mencerna. Encik Sofian, saya nak tanya, pentaksiran tu adakah boleh merangkumi langkah-langkah yang telah ditetapkan atau memang ada ruangan khusus, misal kata pelajar buat latihan penyesuaian dalam pentaksiran ni dia tak adalah khusus untuk langkah 1, langkah 2 saja. Pentaksiran ni dia kalau kita tengok dia berlaku sepanjang PDP tu.
Kalau kita cakap kita bagi hasil latihan tu dia dah jadi pentaksiran dalam bentuk bertulis. Kalau kita guna Bertulis, ya. bertulis, dia adalah latihan pengukuhan kat situ. Tapi kalau kita buat pemerhatian, dia berlaku dalam proses tu, ataupun lisan, dia berlaku soal jawab benda tu. Okey, kalau misal kata pelajar letak pada langkah tu ada latihan pengukuhan, tetapi semasa pelaksanaan aktiviti tu dia tidak membincangkan semua kumpulan yang terlibat tu. Adakah dikira dari segi pelaksanaannya mencapai objektif pembelajaran, kalau dijadikan itu sebagai OPM lah, mencapai tak dia punya objektif pembelajaran tu? Maksudnya semua murid dia tak semak lah sebenarnya kan? Dia tak semak ataupun cikgu bagi latihan, nanti latihannya buat balik rumah. Kalau pandangan saya, kalau dia masuk dalam rancangan sepanjang PDP tu, maksudnya dia diambil kira dan dia kena selesaikan pada hari itu lah. Itu kalau pandangan saya lah. Kalau kita lihat kita pada dia punya RPH tu, dia kan ada bahagian langkah 1, dia kata objektif dia tercapai dalam langkah 1. Ada OPM. Jadi kita tengok kat situ lah. Maksudnya dia dah ada fokus kat situ untuk mencapai objektif dia. Okey, kalau macam latihan pengukuhan tu dia tak termasuk dalam OPM, cuma sebagai aktiviti, tak apalah kalau dia buat balik rumah. Ya, itu latihan tambahan lah untuk dia buat balik rumah. Tapi dalam kelas tu, objektif dia mesti mencapai dalam kelas. Maksudnya ikut OPM yang dia nak laksanakan dalam langkah mana. Macam tu ya? Okey. Terima kasih. Ada lagi soalan? Saya dah selesai dah sebenarnya semua untuk RPH. Cuma kita kena tekankan pada pelajar kita lah bahagian-bahagian mana yang dia tak berapa nak faham tu, supaya dia lebih menguasai lah cara menulis RPH dengan tepat. Okey, kita boleh buka soalan kalau ada. Tapi kalau tak ada, saya kira sebab ramai yang bermesyuarat waktu ni, kalau ada kita boleh buka soalan nanti dalam grup nanti. Sebenarnya ada grup praktikum untuk jabatan luar dan untuk JPM sendiri pun ada. JPM grup kita lah JPM, tapi jabatan luar dia ada satu grup untuk pensyarah bantu ni. Okey, sekiranya tak ada, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Rosita atas perkongsian maklumat berkaitan dengan RPH, supaya kita sama-sama selaras sebenarnya benda ni. Cuma ada satu lagi dah tadi perbincangan, mungkin kita boleh bincang kejap lagi sama-sama. Yang tergantung tadi tu. Yang tergantung. Sebenarnya sebab kita nak bagi selaras benda tu kan. Bagi selaras. Nak letak ke tak nak letak. Kita selaras teguhlah, senang. Tak adalah isu nanti macam-macam perkara yang berlaku nanti. Okey. Terima kasih kepada Puan Rosita sebagai penceramah, Tuan Haji Khairul dan juga rakan-rakan pensyarah yang dapat hadir hari ni. Sebenarnya yang lain pun dapat hadir, cuma mereka dah WhatsApp. Semalam lagi mereka WhatsApp. Ada kekangan bermesyuarat, terutamanya JIP lah. JIP paling banyak yang bantu kita sebenarnya. Termasuk juga GPS ada bantu. Puan Aini pun ada bantu juga. Puan Aini ada ke tak ni? Kalau saya tanya ni, kalau ada rasanya ni. Paling awal masuk tadi. Okey, saya kira itu saja untuk bengkel kita pada hari ini, dan insyaAllah kita berterusan, pertanyaan tu berterusan, dan kita akan ada lagi. Ada Puan Aini ada. Okey, terima kasih semua, dan rakaman akan ya. Kehadiran tu bahagian nama tu tak boleh nak isi ya. Oh, tak isi ah? Oh, patutlah. Okey. Saya adjust balik. Sebab saya nak isi dalam ni nanti. Nanti saya share dalam grup lah nanti ya. Okey. Okey, terima kasih semua. Okey, kita tamat di sini dulu. Okey. Contoh RPH ni student dah dapat ke? Dah dapat. Dah dapat. Satu lagi kita akan bagi satu contoh rakaman nanti, rakaman pelajar cemerlang. Pelajar cemerlang nama Fasiha dulu. RPH dia dengan pengajaran dia. Okey, itu juga. Kita akan kongsikan dalam grup nanti. Kongsikan yang terbaik. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.